Menteri mengumumkan bahawa kerajaan akan berusaha untuk memastikan kebajikan guru kafar terjamin, termasuk berhubung kenaikan allowance. Maka soalan saya, apakah langkah kerajaan bagi menyelesaikan isu status kontrak di kalangan guru-guru ini, termasuk usaha meminda syarat jam bekerja atau mewujudkan skim perkhidmatan khusus yang membolehkan mereka diserap ke jawatan tetap? Satu. Yang kedua, terima kasih Datuk. Apakah kerajaan akan memperkenalkan status standard latihan nasional khusus persijilan bagi guru tahfiz, terutamanya guru yang sekolahnya berdaftar di bawah JAKIM dan sebagainya? Terima kasih Yang Betul. Silakan Yang Berhormat Menteri. Okay, terima kasih Yang Berhormat Kuala Krau. Ingin dikongsikan di sini bahawa sememangnya sudah ada komitmen di mana kerajaan telah memberikan allowance sebanyak RM1,100 dan ditambah dengan KWSP RM143 dan per keso RM18.35. Dan selain daripada itu, jadi jumlahnya sebanyak RM1,261.35. Namun begitu, kalau kita lihat bahawa negeri-negeri ada yang menambah, negeri-negeri wilayah persekutuan sebagai contoh RM1,000 dan negeri-negeri yang lain. Jadi saya kongsikan bahawa 6 negeri sudah 5 hari, ya, 1 negeri 4 hari dan 7 negeri 3 hari. Jadi bantuan yang diberikan kepada guru-guru kafar ini, selain itu ada juga RM500 bagi semua guru kafar yang setahun yang diberikan bantuan khas kerajaan yang berjumlah RM35 juta. Jadi soalan berkenaan dengan contract of service ataupun skim, ya. Sekarang ini kita sedang mengkaji untuk naik taraf penyelia kafar, contract of service daripada grade S1 kepada grade S5. Doakan. Dan alhamdulillah ini kita telah mulakan, iaitu program rintis kafar perdana. Skim perjawatan guru kafar S1 contract of service. Yang ini juga kita sedang jalankan. Jadi doakan supaya projek ini ataupun program rintis ini akan berjaya dan kita boleh melihat perkara ini di masa depan. Dan apa yang saya ingin tekankan di sini kepada Yang Berhormat, bahawa sudah ada negeri yang sudah menambah dan keadaan yang sangat baik dan ianya telah pun melangkaui daripada minimum wage ataupun gaji minimum. Baik. Berkenaan dengan soalan yang kedua, berkenaan status latihan berkenaan untuk guru-guru kafar ini, sebenarnya kita sudah ada banyak latihan-latihan yang kita telah laksanakan. Malahan inisiatif-inisiatif juga telah kita gerakkan. Sebagai contoh, kita ada sistem Smart Murabi, yang itu satu sistem platform e-pembelajaran yang sangat-sangat sistematik dan terbaik. Selain daripada itu, JAKIM juga membangunkan rancangan pengajaran harian ataupun ERPH. Dan yang menariknya untuk guru-guru mahat tahfiz dan pondok ni, kita juga menyediakan latihan kepada mereka, dan di antara latihan yang sangat baik untuk saya kongsikan di sini, kerana JAKIM telah memperkenalkan latihan penggunaan teknologi artificial intelligence kepada guru-guru mahat tahfiz dan institusi pondok. Dan ini kita telah mulakan di wilayah Persekutuan dan Selangor. Dan boleh saya rumuskan bahawa sememangnya kita telah melaksanakan pelbagai inisiatif dan usaha. Doakan moga-moga kita dapat memperkukuhkan lagi institusi pendidikan Islam kita sebaiknya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat dah Persimas. Yang Berhormat Persimas tahu kenapa saya tolak? Ya, siap. Kalau yang berbangkitkan tadi Pendang sendiri, jadi kemungkinan besar keputusan saya akan memberi amaran atau punish dengan izin yang Berhormat Ulu Langat. Tapi ini orang ketiga. Jadi local standard itu bagi saya pertimbangkan. Faham? Boleh saya tanya satu soalan? Maksudnya Yang di-Pertua meletakkan local standard sebagai satu pertimbangan penting dalam menerima peraturan 366. Adakah ia akan menjadi presiden selepas daripada ini? Kalau saya nak buat keputusan tadi, kalau Pendang bangun, memang saya kenakan dah. Tapi Pendang tak ada. Yang disebut tu Pendang. Okay. Baik. Terima kasih. Itu mungkin sebagai betul kepada yang lain-lain lah. Kalau nak mengambil peraturan terhadap seseorang itulah. Kan? Ini pandangan saya lah. Baik. Jerlun. Peraturan Dewan. Saya layan. Peraturan Dewan. 366 itu menyebut seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sakanjang ke atas siapa-siapa. Apa yang disebut oleh Persimas tadi, ahli parlimen yang menyatakan demikian, iaitu Pendang dan Kota Baru. Siapa-siapa itu boleh juga dirujuk kepada
dua ahli parlimen tersebut. Jadi saya menyadangkan otoriti yang dibangkitkan ini, Speaker ada hak untuk buat ruling tentang apa yang dibangkitkan oleh Ulu Langat. Sebab perkataan siapa-siapa itu dia sudah menyebut secara umum dan merujuk pada ahli parlimen dalam Dewan ini. Jadi saya pohon petua terkini daripada Tuan Speaker. Ya Muhammad, saya mengambil maklum apa yang Muhammad cakap tu, malah saya dah mentelaah perkara itu. Apa yang saya pertimbangkan adalah jika sedemikian, siapa-siapa dekat luar bercakap pun kita boleh bangkitkan di sini. Mana sesiapa itu very vague dan very wide. Jadi pertimbangan saya dalam implementasikan perkara 366 itu, saya lebih suka the local standby orang berkenaan ada di dalam Dewan. Itu saya punya ketua. Baik, kita terus kepada perjalanan Dewan ya. Tadi yang berhormat Greek ada? Sampai dah. Baik, nanti sebentar. Saya ikut peraturan, saya kena baca nama yang berhormat. Ya. Baik, soalan yang ke-6 dipersilakan Tuan Fadul Huzi bin Ayub.